telok ni mesti terfikir, ni kaki aku. Mantap. Mantap cuy. Lemak banyak-banyak tadi. Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ucapkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang. Yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana baru saja singgah ke channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Okay guys, seperti mana hampa tengok kat depan aku sekarang ni, untuk menu hari ni aku nak makan kaki ayam. So untuk kaki ayam ni aku buat masak sambal lado ataupun dalam bahasa Indonesia cakar mercun. So gang, aku pun dah lapar sekarang ni. Aku pun dah tak tahan sekarang ni nak makan. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen aku punya video kali ni. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Aku nak cakap pun dah tersatu sebab aku duk telan ayam liok ni. Memang telan gila. So sebelum kita makan, jom kita baca doa dulu. Ok gang, aku pun sediakan 5 biji telur rebus dengan timun. Jom, aku pun dah tak sabar nak makan ni. Jom kita cuba aku punya kaki ayam sambal lado. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali aku nak cakap pasal sambal aku ni. Sambal aku ni dia tak terlalu pedas, memang nice, memang kena dengan aku punya tahap kepedasan ni. Dan kaki ayam ni memang lembut gila. Aku tahu ramai yang tak makan kaki ayam, tapi kalau hampa teringin nak makan, hampa boleh cuba. Memang sedap. Aku dengar kata kaki ayam ni banyak apa? Collagen untuk kecantikan muka. Jom kita makan dengan nasi pula.
Layan babe. Aku suka aku punya sambal lado ni sebab aku dah kontrol dia punya kepedasan tu, memang aku makan layan. Memang gempok. Kita tambah kuah sikit. Okay, jom kita sambung. Tak boleh berhenti babe. Telok ni mesti terfikir, ni kaki aku.
Berminyak bibir aku. Alhamdulillah. Apa, memang terbaik gila kaki ayam yang aku buat tu, sambal lada tu. Dia memang sedap, tak cukup pedas dia memang just nice untuk tahap kepedasan aku yang aku tak memang tak makan, bukan tak makan pedas, yang kurang makan pedas. So so geng, kalau mau makan kaki ayam banyak-banyak tu memang muak geng, memang muak gila. So kalau hampa enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel supaya aku lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang akan datang. So akhir kata daripada aku nak cakap terima kasih kerana telah support aku daripada zero hinggalah sampai sekarang.
So gang, aku terima kasih banyak sangat-sangat. Aku sayang apa semua. Tanpa hampa semua taklah aku sampai ke tahap macam ni kan. So gang, sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Ciao.